Jangan bina semata-mata untuk mengayakan kroni. Saya terkejutlah, saya dah lalu di depan tu dan singgah kat sini sebab saya nampak My Kiosk Taman Belenggu Residen. Apa yang mengejutkan saya sebab kita boleh tengok kat belakang tu banyak beberapa kios yang langsung tidak digunakan dah lama kat sini. Pelik lagi, kenapa dia letak kat sini? Saya nak tanya, kenapakah tempat ini dipilih? Adakah ada tempat strategi untuk berniaga? Bila saya teliti kan, kenapa dia letak sini tak sesuai dah. Kedua, bila dia tak digunakan, tak ada siapa yang nak berniaga kat sini, tak laku, siapa nak datang kan? Lepas tu kita tengok pula, kios dah mula semakin rosak. Dah berlumut dan kita lihat ini, ya. Belah sini bukan saja ni, tengok dia dah mula merekah dah mula berkarat, ya. Kemudian kita lihat sebelah ni semak dan samun. Dia punya kunci pun dah berkarat dah. Dan kita bimbang dekat atas tu yang lumut-lumut atas ni, dia boleh bocor. Sebenarnya kan, saya tadi sempat singgah lah daripada kelas saya, ya. Saya singgah di My Kiosk Temelojaya, tempat mereka berniaga. Saya sempat bertanya tentang keadaan mereka di sana. Mereka menyuarakan beberapa perkara. Kios yang diberikan kepada mereka ada yang bocor. Bila hujan tempias, air masuk, mereka tak boleh berniaga, ya. Kemudian tak ada elektrik. Dia letak je lampu tapi tak ada elektrik sebab tak disambung dengan kita kata tiang elektrik pun. Jadi mereka kalau nak guna kipas, mereka terpaksa buat bateri, ya. Jadi sedihlah mereka berniaga kat sana. Mereka pun suarakan tadi pendapatan mereka sangat berkurang. Kalau kita lihat kasih tu di berniaga pagi kan tak laku. Dah sebulan dua ni tak boleh nak bayar duit sewa rumah, ya. Kemudian tak nak dapat RM30 sehari pun susah, dia kata. Saya nak tanya pada KPKT, ya. Ini projek ni untuk siapa? Apa tujuan dibina? Berapa dah sebenarnya yang berjaya? Adakah projek ini dibina, My Kiosk ni dibina melihat kepada keperluan peniaga, ataupun ia adalah satu projek untuk mengayakan kroni? Sila jawab. Ini satu saja ni tak guna. Banyak lagi tempat di kawasan Temeloh ni saya dapati kiosnya terbiar yang kata dia sebagai fitnah. Ini bukan fitnah. Ini saya pergi tengok, ya. Jadi kalau kita lihat banyak lagi tempat yang terbiar, dan saya harap KPKT mengambil tanggungjawab ni. Jangan bina semata-mata untuk mengayakan kroni, sedangkan masyarakat rakyat tak dapat manfaat dan tak ada guna pun. Okey, terima kasih.